Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah hari ini Fakrul berada di Kuala Krai, Kuala Krai, Kelantan. Alhamdulillah untuk meraihkan majlis kenduri. Okey, sempena majlis kenduri naik rumah baru di Kuala Krai. Jalan sekolah. Ada bandar Kuala Krai. Alhamdulillah, ini beginilah suasana dia hari ini. Alhamdulillah. Okey. Okey, ni kita ada kaca, kita ada nestem. Kaca biasa. Okey. Beginilah suasana hari ini. Jadi, ni tuan rumah dia. Oh, terbaik. Okey. SW Apam balik stesen Fakrul cuma boleh support, boleh nanti jual mereka dah. Di Taman Bendahara, Pekala Cepa. Taman Bendahara boleh pakai mari terus dan support dulu kita. Terbaik. Kacak. Okey. Bila kita makan apa kita clear game sila. Gayung apa ni? Gayung Tuk Jenai Kelantan. Tuk sana. Tuk Jenai Kelantan. Tuk jenah. Tuk Jenai. Ni dia apa? Dia punya ni. Kita bukan jurulatih. Dia jurulatih dia ni. Itu jurulatih utama. Tuan apa selaku tuan rumah dan juga jurulatih. Terima kasih. Mana berminat nak belajar anak-anak untuk seni bela diri Melayu Islam kita, boleh kontak saya ataupun kontak you lah untuk mempelajari seni silat gayung Tuk Jenai Kelantan. Okey. Okey, Alhamdulillah selesai majlis hari ni. Beres. Ya, parah. Okey. Kita hari ni buat majlis jamu makan habis. Alhamdulillah ni. Abang Ustaz ni, Apa dia? dengar suara ni. Apa suara latar TV3. TV3. Kita berkhabar ambil servis dia bagus. Dia sanggup lagi susah. Hari ni memang kalau clear ni memang dia ada jam, sangat jam. Jadi atas dasar tanggungjawab yang dia ambil tu, dia mari juga. Dia mari kerana apa? Ada satu tanggungjawab dia kena penuhi. Jadi trusted tu terbina di situ. Situ duduk. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Okey. Alhamdulillah. Jadi selesailah majlis saya hari ni di Kuala Krai. Di apa dia panggil ni? Kampung Jalan Sekolah. Jalan Bandar dekat belakang Pantai Timur tu. Jadi kita cari tuan rumah. Okey, Alhamdulillah, biasanya kita akan tanya feedback baru kita bagi hadiah. Tapi dia ni special. Dia royak dia sendiri. Kita akan berilah. Kita tunggu dia sekejap. Saya buat tuan rumah kita. Siap mak mari turun pula. Moga puyuk pula. Jadi jual kakak pula. Okey. Okey, beres dah. Terima kasih. Kerana jemput SCW Apam balik stesen. Nak kes ni. Transfer apa? Transfer. Transfer dah. Baik. Beres. Kita ada banyak dah tadi. Kan? Promo dah tadi sedap. Promo dah. Jadi kita ada sikit hadiah. Okey. Ada ke apa? Boleh buka tengok. Tangan tu betah. Cendera mata, cendera hati lah. Daripada saya, Fakrul. Daripada boleh buka tengok. Allah Akbar. Terima kasih banyak cendera hati pula deh. Comel ni. Ya. 1 dirham. Mahal. Keluar daripada KGT. Kelantan Gold Trade. Alhamdulillah. Terima kasih banyak
sahabat kita Fakrul Fakrul ke apa? Fakrul Anwar. Fakrul Anwar. Terima kasih banyak. Tak berhenti rada buat apa untuk majlis saya hari ni. Dan selamat ada kesyukuran naik rumah baru. Alhamdulillah baru kenal dia. Terbaiklah dari segi walaupun suara dia tak berhenti rada. Buat ni lah untuk servis pada tetamu-tamu yang hadir lah. Terima kasih banyak. Ya, nak tanya daripada A, B, C, D. Berapa boleh? Untuk Fakrul. Memang A lah kita bagi. A+. A+, alhamdulillah. Tak apa kita raya. Terima kasih banyak. Ada event ke apa? Boleh raja sahabat kita ni. Apa balik ke apa? SCW apa balik special Fakrul. Special Fakrul. Nama pun Fakrul juga. Saya pun Fakrul, dia pun Fakrul juga. Itulah. Kebetulan. Kebetulan. Tiada kebetulan. Ini adalah hanya semuanya kerana gerak-geri Allah Taala belaka. Kita manusia ni sekadar merancanglah. Yang selebihnya Allah yang pemudahkan segala usaha kita, pertemuan, ajamak, rezeki deh. Kita lah saja daripada saya. Terima kasih banyak. Cik Fakrul. Okey. Jadi sebelum berangkat saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kerana sudi jemput kami. Sama-sama. Sama-sama. Ada nak kita jemput pula. InsyaAllah ada rezeki jumpa balik. Baik. Assalamualaikum.